Kelangsungan sesebuah negara bangsa bertitik tolak dari nadi sesebuah negara iaitu pendidikan. Dari bilik darjah di sekolah rendah hinggalah ke institusi pendidikan yang lebih tinggi. Di situlah masa depan negara dibentuk, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Di Kementerian Pendidikan, kita mempunyai wawasan yang jelas, iaitu pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Wawasan ini bukan sekadar slogan, ia adalah komitmen kita bersama-sama untuk memastikan setiap anak Malaysia mendapat peluang pendidikan yang terbaik demi kesejahteraan negara pada masa hadapan. Kita semua menyedari bahawa dunia hari ini berubah dengan sangat pantas. Selepas pandemik COVID-19, sistem pendidikan di seluruh dunia berhadapan dengan cabaran dan tuntutan baharu. Perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence sedang mengubah cara kita belajar, bekerja dan berfikir. Dalam situasi ini, sistem pendidikan negara perlu kekal dinamik, inklusif dan responsif terhadap perubahan, dan saya yakin kunci kepada semua ini ialah kepimpinan pendidikan yang berwibawa. Melalui aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035, sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada pembangunan insan sejahtera. Melalui kepimpinan pendidikan yang berwibawa, sekolah bukan sekadar tempat menyampaikan ilmu, malah sekolah ialah ruang untuk membentuk generasi yang berpengetahuan, berkemahiran, berakhlak mulia dan seimbang dari segi intelek, emosi serta nilai kemanusiaan. Di sinilah pentingnya peranan pemimpin sekolah untuk menyalakan inspirasi, membina budaya pembelajaran yang sihat dan memimpin warga sekolah ke arah kecemerlangan. Kerana sebenarnya nyala rasa kepimpinan pendidikan inilah yang menjadi sinar masa hadapan negara. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 digubal sebagai kesinambungan kepada usaha-usaha pembaharuan yang telah kita laksanakan sebelum ini. Matlamatnya jelas, iaitu memastikan setiap pendidikan negara terus relevan, berdaya tahan dan mampu bersaing di peringkat global. Rancangan ini menumpukan kepada kemampanan, keluasan, akses dan equity, mutu serta kecekapan. Kita juga komited untuk membangunkan pemimpin pendidikan yang transformatif, pemimpin yang mampu memimpin perubahan, membuat keputusan yang bijaksana dan membawa organisasi pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Kejayaan Rancangan Pendidikan Malaysia ini tidak bergantung kepada satu pihak sahaja. Ia memerlukan komitmen dan kerjasama daripada seluruh ekosistem pendidikan, daripada pihak kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, sehinggalah kepada pemimpin sekolah, guru dan komuniti. Marilah kita bersama-sama beriltizam untuk merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Apabila kita bergerak sebagai satu pasukan, insya-Allah aspirasi ini akan menjadi realiti.
inilah masanya untuk kita menyalakan semangat dan membuktikan bahawa nyala rasa kepimpinan pendidikan berwibawa mampu membangunkan insan sejahtera. Tahun ini, tahun kita.